Nak sihat luar dan dalam? Jom amalkan makanan sunnah ni, kurma. Ambil 3 hingga 7 biji setiap pagi. Ia akan beri tenaga, kuatkan badan dan bantu elakkan sembelit. Madu. Ambil 1 sudu setiap pagi ketika perut kosong. Amalan ini mampu menjaga sistem imun dan juga pencernaan. Barli adalah salah satu makanan sunnah yang bagus. Ia bantu sejukkan badan dan juga baik untuk jantung. Untuk menikmati kebaikannya, ada boleh masak jadi bubuk ataupun ada boleh jadikannya sebagai minuman. Watin juga tergolong dalam makanan sunnah. Ia tinggi serat, elok untuk berhadaman dan bantu anda untuk jadi lebih lawas. Minyak zaitun. Amalan minum 1 sudu setiap hari sudah bagus untuk beri kesihatan yang baik buat anda. Ia baik untuk jantung, otak dan kulit. Kismis kaya dengan pelbagai vitamin, riboflavin dan folat. Amalan makan kismis boleh mengurangkan tekanan, melancarkan peredaran darah, merawat anemia, menguatkan jantung dan menerangkan hati. Makanan sunnah bukan sekadar makanan. Mulai hari ini, jom amalkan makanan-makanan ini. Ingat makan, ingat rasa. Moga bermanfaat.